Sebab dulu dekat masjid ni diajarkan empat-empat mazhab. Kita nak pergi ke sini, Madrasah Sultan Hassan dan juga Masjid Ar-Rifai. Ini adalah ikonik bagi negara Mesir. Mana-mana yang kita tengok dekat tempat postcard ke apa benda akan nampak bangunan-bangunan ni. Also sangat-sangat ikonik bagi Mesir. Dan juga tengok belakang tu tadi kawasan kubu Sultan Salahuddin di belakang sana. Sekarang kita berada dekat Masjid Sultan Hassan atau digelar sebagai Madrasah Sultan Hassan. Kenapa digelarkan madrasah? Sebab dulu dekat masjid ni diajarkan empat-empat mazhab. Jadi kalau kita masuk, kita tengok ruangan belajar untuk keempat-empat mazhab. Jom. Masjid Madrasah Sultan Hassan ni dibina pada zaman Mamluk sekitar 1363 Masihi ataupun tahun 764 Hijrah, dan pembinaannya diarahkan oleh Sultan An-Nasir, Hasan Ibnu An-Nasir, dan dari situlah masjid ini mendapat namanya, iaitu Masjid Sultan Hassan. Kalau kita tengok kawasan yang Ustaz Naim kata tadi, ada 4 bahagian: Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Dia punya ruak-ruak ada satu sini, ruak pengajian, satu sini, satu sebelah sana. Dekat depan kawasan imam. Kat sini clear dia tulis ni, pengajian Imam Syafi'i kat sini, mazhab Imam Syafi'i, Madrasah Syafi'iyah kat sini.